Saya orangnya kemana. Kalau saya cakap tentang dulu lah. Tapi saya rasa saya dapat tambah baik. Terima kasih saya ucapkan kepada program ini. Bagaimana cakap saya beritahu tadi kali ini dengan kemenangan. Tapi saya rasa program ini dapat menunjukkan ibu bapa dan juga anak-anak betapa kita memerlukan satu di antara dengan yang lainnya. Maknanya ibu bapa perlukan anak dan anak-anak pun memerlukan ibu bapa. Jadi masing-masing mesti menghargai permohonan masing-masing, bukan daripada satu pihak saja, bermakna daripada pihak ibu bapa dan juga permohonan daripada anak-anak sendiri. Jadi daripada rancangan ini, anak-anak dapat meningkatkan lagi sayang mereka kepada anak dan ibu bapa, walaupun tak ada masa untuk melayan anak-anak, tapi daripada rancangan ini dia akan mencari masa untuk anak-anak masing-masing. Dan saya harap anak-anak yang ada ini janganlah buat hanya pada hari ini awak menangis dan selepas ini awak lupakan apa yang telah berlaku. Jangan begitu. Sebenarnya perasaan awak yang ada ni biarlah yang membakar sehingga awak tidak memegang lagi ibu dan bapa awak. Maksud cikgu, awak akan memegang ibu bapa sekarang sehingga ke akhir-akhirnya. Bila ibu bapa awak tak ada, awak takkan memegang mereka lagi. Awak takkan merasa kasih sayang mereka apabila mereka tidak ada. Dan awak masa inilah awak rasakan kesayangan ibu bapa awak sehingga bila-bila masa. Jangan awak menyesal besok mengatakan pada diri awak tak pernah pun sayangkan ibu bapa awak, sebab tak ada siapa yang mendorong awak, memberitahu awak bagaimana untuk menyayang ibu bapa awak. Jadi jadikan hari ini satu pengajaran yang awak perlukan ibu bapa awak, dan ibu bapa awak pun akan merasakan begitu. Kalau mereka tak ada masa pun untuk awak sentiasa tahu yang mereka sayangkan awak. Dan yang ibu bapa awak yang tak ada ibu dan bapa ayah, tanyalah mereka bagaimana rasanya tidak ada ibu bapa. Rasa sedihnya kalau kita mengenangkan ibu bapa kita yang telah tiada. Dan anak-anak setiap malam sebelum tidur berkata ibu bapa awak, walaupun mereka masih ada satu hak pada mereka. Dan jangan lupa juga pada datuk ingat kita. Baik.